bid'ah, nah yang paling bid'ah yang terjadi pada sebahagian tempat. Ya, nah yang sembahyang 5 rakaat pada Jumaat yang akhir daripada Ramadan setelah salat tarawih. Le sembahyang tarawih bak bulan Ramadan dan terjadi pada Jumaat yang akhir di dalam bulan Ramadan dan malam Jumaat yang terakhir pada. Yang kena ngepuput. Ngepuputlah jumlah rakaat 5 rakaat. Dan gak anggap 5 rakaatnya dapat menghapuskan sembahyang-sembahyang yang terjadi likut, yang lupa, yang hana ada puput seumur hidup. Ataupun tahun. Maksud dalam tahun likut kan na sembahyang yang masa hana terpuput, na 50 rakaat. Dan sembahyang 5 rakaatnya setelah sembahyang tarawih, pendapat sebahagian orang bisa menghapuskan dosa-dosa daripada sembahyang yang kalau leput. Mangat dah lah kan? Jakah tanya tinama malam Jumaat akhir bulan Ramadan le sembahyang tarawih tambah je. Berarti ka habis yang sembahyang seumur hidup yang ka tinggal-tinggal, nak payah le ka? Kata. Yang termasuk bid'ah yang paling keji di antara segala bid'ah tentang sembahyang. Wa dzalika haramun. Ya, nuru orang yang puput sembahyang lagi kan walaupun hisalih haram.